Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hadirin sekalian, untuk pengetahuan, bukan semua ilmu lahir daripada bilik kuliah. Ada ilmu yang lahir daripada pengalaman, pengorbanan dan perjalanan sebenar bersama masyarakat. Saya, Wan Zakaria, amat bersyukur diberi peluang untuk menjadi pensyarah tamu di Kolej Teknologi Darul Naim. Bidang pendidikan awal kanak-kanak, khususnya pendidikan anak-anak istimewa, bukan sekadar kerjaya buat saya. Ia adalah perjalanan hidup yang saya lalui setiap hari. Selama hampir 9 tahun, saya membangunkan Bizara, sebuah pusat pendidikan khas yang memberi fokus kepada perkembangan akademik, emosi dan kemahiran hidup anak-anak berkeperluan khas. Sepanjang tempoh tersebut, hampir 300 orang murid telah melalui perjalanan pembelajaran bersama Bizara. Setiap anak membawa cabaran dan potensi yang berbeza. Dan di situlah saya belajar bahawa pendidikan sebenar memerlukan empati, kesabaran dan kefahaman yang mendalam. Saya percaya pengalaman dari lapangan sebenar sangat penting untuk dikongsikan kepada generasi pendidik masa depan. Dan saya berharap kehadiran saya di Kolej Teknologi Darul Naim dapat memberi manfaat, inspirasi dan perspektif baharu kepada para pelajar dalam memahami dunia pendidikan yang sebenar. Jumpa anda di bilik kuliah. Terima kasih daripada saya.